Dulu lah tak ada, dulu style dia ni ikut musim. Sekarang ni anak-anak ni baru. Dulu zaman dulu ni geng tuan-tuan ni tuan-tuan masa tuan-tuan muda-muda. Saya kecil-kecil kan. Dulu style zikir, bayangkanlah wajah ibumu kan. Bayangkanlah wajah dulu nak nakal. Kita ada budak nakal, saya ingat belajar sekali di kolej Islam. Ustaz tu tengah malam, bayangkanlah wajah ibu. Dia kena bangkit, dia tak mau bangkit kan. Dipaksa budak-budak ni, dia protes kan. Jadi kita duduk belakang nak tergelak. Bayangkan wajah ibu, ni muka nenek aku ni. Sambil zikir bau kemian, roh mai, semua cukup. Ada dah zaman tu, dia hilang. Lama-lama dia main pula kan. Dia main pula. Allah ni, Allah kata bila dia buat dosa, dia minta ampun ke Allah, yajidillah, dia dapati Allah ghafuran, maha menutup dosa, rahiman, maha penyayang. Hak tu hak lawan Tuhan. Yang lawan Tuhan, bagaimana hak duk cari Tuhan? Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang cari Tuhan. Yang lawan Tuhan, mai minta ampun kat Tuhan. Yang zalim diri dia, yang buat benda yang lawan ni, maksud yang berjanggah, yang buat maksiat, lawan cakap Tuhan. Tuhan ampun dan Tuhan sayang. Bagaimana yang usaha tak mau nak buat maksiat, bangkit di tengah malam, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Agak-agak sayang Tuhan banyak mana. Mudah-mudahan kita dapat sayang dia. Tuhan ni rahmat. Sebab tu ada satu riwayat, bukan hadis lah. Dia minta, dia kata, ya Allah, aku ni ada orang tetamu mari rumah aku bagi kat dia kerana Nabi habaq supaya kerana bersifat pemurah dengan tetamu. Fal yukrim dhaifahu, muliakan tetamu. Tapi aku ni percaya, ya Allah, Engkau ni akramal akramin, yang paling pemurah di kalangan semua yang pemurah. Aku ni tetamu Engkau, mai minta kat Kau, bagilah ya Allah. Tuhan bagi ke dia. Sebab tu Nabi kata, dalam beberapa riwayat yang lain sebut tentang orang yang ada kebijaksanaan doa. Kadang-kadang orang tu nak minta benda sama kita. Ni hang bagi tolong aku sikit, boleh ke? Sama juga. Seorang dia panggil Is. Orang ni, aku jumpa kawan ramai dah, tapi kawan macam hang ni tak ada. Dia kata, hang ni nak apa? Betulnya cakap dengan aku kan. Puji mai dia takut minta tolong dia. Tak apa, dia takut tolong. Tu manusia. Tuhan bukan kata boleh bodek, tapi Allah Ta'ala ni dia suka hambanya yuleh. Hamba dia tu merintih kat dia. Sebab Tuhan ni dia Hamid, yang maha terpuji. Kemudian dia syakur, dia sangat bersyukur, dia suka hamba dia puji dia suka. Bila hamba tu puji dia panjang, kemudian minta kat dia bagi. Walaupun dua orang minta yang sama, tapi seorang dia hias perkataan dia. Dia merintih, dia merengek, dia buat macam dia indahkan ayat dia. Dia sebut Allah sayang kat dia. Kalau dia kata, ya Allah, Engkau pemurah, tolonglah bagi, sama juga. Tapi dia kata, ya Allah, aku yang miskin ni pun orang mai, aku bagi kat dia. Tapi aku tahu Engkau, wahai Tuhan, maha pemurah, tak boleh dibandingkan. Tentulah kalau ramai macam aku ni, aku percaya Kau tentu akan bagi lebih kat aku. Allah bagi kat dia. Setengah orang kata kena pergi beli hafal bahasa Arab tu lambat amat, cik kadang 70 tahun kalau nak boleh bahasa Arab tu mati dulu. Doalah dalam bahasa yang hati kita lembut dengan Tuhan. Doa yang mustajab ni kita sendiri tahu dah. Masa kita doa, perasaan kita lunak. Kita tahu doa ni mustajab. Doa ni mustajab.
mai hari. Sebab itu Sayyidina Umar kata, bila Allah rezekikan doa, maka dia akan rezekikan ijabah, yakni dia akan tunaikan. Tapi kalau Allah tak rezekikan doa, amin, wah keluarkan makan, kita boleh mula macam tu lah kan. Kalau orang komplain, kena kan? Siapa komplain ni? Ha? Kita duduk on stand ni lama lah. Allah Azza wa Jal bukan macam tu cara minta kat dia. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Minta kat Tuhanmu tadarru'. Tadarru' ni maksud apa? Rendah diri. Rendah diri. Wa khufya. Khufya ni antara dengar dengan tak dengar. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Tuhan mustajab doa. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Qala Allah Ta'ala, ayat berikutnya. Lah kita. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah itu mengazabkan mereka wa anta fihim, sedangkan engkau di kalangan mereka. Maksudnya ayat ni Tuhan janji kalau Nabi tu ada, Tuhan tak azabkan. Sebahagian para ulama tafsirkan ayat ni kata, sebab itu apabila Nabi duk ada di Mekah, macam-macam perangai orang Mekah ni, tapi balak tak mai kat dia apa? Sebab apa? Nabi fihim, Nabi duk ada di kalangan mereka. Tapi bila Nabi pindah pergi Madinah, Nabi tak ada di kalangan mereka. Perang Badar, perang apa, habis mati habis pembesar-pembesar Quraisy. Jadi kalau Nabi duduk sama dengan kita, Tuhan tak azabkan kita. Tapi Nabi dah tak ada. Tak ada peluang kita bukan orang Madinah zaman tu. Kita baca ayat ni, ada satu lagi peluang. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah itu pengazab mereka sedangkan mereka itu beristighfar. Artinya salah manusia ni buat salah lah, tapi lagi mulut duk kata astaghfirullahalazim, aku ni salah, lagi duk minta ampun, Tuhan kata Tuhan tak azab. Ni dia punya janji, bukan astagfirullah yang tak tahu apa kan, sambil dulu lah tak ada, dulu style dia ni ikut musim. Sekarang ni anak-anak ni baru, dulu zaman dulu ni geng tuan-tuan ni hak tuan-tuan masa tuan-tuan muda-muda kan, saya kecil-kecil kan. Dulu style zikir, bayangkanlah wajah ibumu kan, bayangkanlah wajah dulu nak nakal. Kita ada budak nakal, saya ingat belajar sekali di kolej Islam, ustaz tu tengah malam, bayang kalau wajah ibu dia kena bangkit, dia tak mau bangkit kan, dipaksa budak-budak ni, dia protes kan. Jadi kita duduk belakang nak tergelak, bayangkan wajah ibu, ni muka nenek aku ni. Masa tu berdengung zikir saja, sambil zikir bau kemian, roh mai, semua cukup. Ada dah zaman tu, dia hilang. Lama-lama dia main pula kan, dia main pula. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi kerja kat kita, kat saya, mudah-mudahan Tuhan bagi. Agama Tuhan ni kita tak tolong pun ada orang lain buat. Kau kita, kalau aku tak tegak sunnah, siapa nak tegak sunnah Malaysia ni? Aku lah. Jangan duk buat belagak macam tu. Hang tak ada pun, Tuhan tak perlukan kita. Cuma kadang-kadang Tuhan bagilah sebahagian orang kurniaan kat kita, kawan ni tempat tu, kawan ni tempat ni, hang tolong buat benda ni. Jadi kita buat, takkan nak dapat kedudukan di sisi Tuhan buat senang-senangnya.
Mesti ada cabaran, mesti ada harga. Nabi yang mulia bayar harga. Kita yang semayang tak apa terang mana buat sunnah ni, lagilah kena bayar harga betul-betul. Pun Tuhan Maha Rahmat, dia uji sikit-sikit je. Orang kata kat belakang gitu je, mai depan salam juga, kan? Ambil gambar lah juga, kan? Bubuh Facebook, kan? Gitu saja dibandingkan apa yang dihadapi oleh para anbiya. Kita baru pergi habang, baru forward WhatsApp, baru buat satu posting, habang hak ni sunnah, kawan duk komplain kat bawah tu, dia balik makan tak lena. Apa siapa? Tidur tak lena tak apa. Sikit saja. Sebab tu Allah sebahagian manusia Allah berikan kurnia. Dia sonok dengan kerja sunnah ni. Dia sonok. Dia sonok. Ada cabaran, alhamdulillah. Tuhan uji sikit, nak buat macam mana? Tak ada lagi orang untuk saya bahas sunnah ni. Saya ni sejak duk kuat sunnah Ustaz, nari tak makan. Tak ada lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam.